Okey, hari ni kita buat proses pasang intake intake oval Y suku. Yang ni 38mm CNC. Kita masuk ke head HPE. Head HPE. Tapi yang ni dia buat throttle body down draft. Kira throttle body masuk dalam storage box bawah seat lah. Sebab dia tegak. Dia naik tegak. Cuma isu dia sekarang kena buat tapak tapak skru kena ubah lah. Ni tapak asal Y suku. Ni kena tebuk sikit lah, tebuk separuh bagi dia pegang. Okay, ni satu lagi aku tengah outer lagi lah. Ni untuk bagi dia ngam dengan lubang, bagi ngam-ngam. Okay, nanti kita tambah satu washer kecil lah supaya dia dapat pegang dengan kuat. Kalau modal tinggi kita boleh tambah isi lah sini. Tambah isi, tapi itu modal tinggi lah. Kita tambah isi, tebuk lubang, dan skim balik permukaan dia. Tapi ini kita cut cost je. Jadi kita letak 3 skru ni pun rasa kuat dah, InsyaAllah tak tercabut. Tapi ada risiko lah. Tapi nak laju kena tanggung risiko. Okay, oval lah. Kira ngam lah dengan head HPE. Okay, ngam dengan head HPE. Cuma yang ni kena potting sikit lah sebab dia ada timbul. Rasa kalau 36mm ngam terus. Ni 38 dia agak besar. Okay, sampai tu je perkongsian untuk hari ni. Okay, siap pasang intake Y15 38mm down draft. Okay, total body ni 42mm. 42mm. Okay, dengan velocity stack.